PAS nampaknya sekali lagi mengundang gelak tawa netizen apabila PAS Pahang menyifatkan penyokong dan pemimpin UMNO seperti dirasuk syaitan setiap kali mendengar PAS Teraju Pahang. Pesuruhjaya PAS Pahang, Rosli Abdul Jabbar berkata, pada mulanya ketika menulis artikel yang bertajuk Impian yang sedang bergerak di Facebooknya, telah menuai komen positif daripada rakyat Pahang yang berkongsi impian yang sama dengan PAS. Terdahulu, Rosli yang juga adu Tanjung Lumpur menjelaskan bahawa impian PAS untuk mengambil alih kerajaan negeri adalah cita-cita murni yang sedang bergerak dengan pemikiran yang lurus serta pendirian yang teguh. Entahlah, jika diteliti dan menilai kepimpinan PAS dalam kebolehan mereka untuk memerintah mahupun sebagai pembangkang, macam tak dapat diyakini pula cara mereka dalam mengendalikan sesuatu isu. Yang mereka buat sama je lah, mainkan naratif orang Melayu, tak pun burukkan pihak kerajaan dengan pelbagai fitnah yang jahat. Cermin dulu sebelum menuduh orang lain dirasuk syaitan. Kenyataan seperti ini bukan saja angkuh, malah langsung tidak mencerminkan akhlak Islam yang PAS sering dakwa mereka perjuangkan. Bila orang kritik atau tak setuju, terus dilabel macam-macam. Itukah mentaliti pemimpin yang mahu teraju negeri? PAS selalu kata mahu menyatukan ummah, tapi hakikatnya kenyataan seperti ini makin menjauhkan rakyat. Bukan semua orang yang tak bersetuju dengan PAS itu kepanasan atau dirasuk. Mungkin mereka cuma celik dan tak mudah terpedaya dengan retorik agama yang diselindung agenda politik. Kalau betul impian itu ikhlas untuk rakyat, buktikan dengan kerja, bukan cakap besar dan sindir orang lain. Komen menghina yang kononnya PAS terima itu mungkin hanyalah reaksi terhadap sikap PAS sendiri yang sering menjual imej suci sambil menuding jari ke sana ke sini. Rakyat makin bijak menilai dan PAS patut lebih risau dengan kebencian yang datang bukan kerana slogan Teraju Pahang, tapi kerana sikap takbur dan lidah yang semakin celupa. Kalau tak, takkanlah 2 kerusi di Kelantan berjaya dirampas oleh kerajaan perpaduan. Rakyat sekarang mahukan pembaharuan. Kalau setakat banner selamat datang atau selamat pulang mengundi, simpan jelah cita-cita nak teraju Pahang. Bagi cukup jumlah dahulu.